Pentagon menyatakan operasi untuk menjatuhkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang diberi nama Absolute Resolve merupakan kemuncak satu perancangan rahsia selama berbulan-bulan. Berikut kami jejak garis masa operasi tersebut. Pegawai Perisikan Amerika mula menjejak gerak-geri Maduro sejak Ogos tahun lalu, apa yang dia makan dan pakai, ke mana dia pergi. Sementara itu, pasukan operasi khas Amerika Syarikat berlatih cara untuk menawan beliau menggunakan replika kompleks kediamannya. Menjelang akhir Disember, segala persiapan selesai. Presiden Trump meluluskannya selepas menilai bahawa usaha diplomasi tidak lagi berkesan. Beberapa percubaan untuk melancarkan misi terganggu di cuaca. Misi tersebut akhirnya diberi lampu hijau pada lewat malam Jumaat selepas 6 jam memantau cuaca. Sekitar pukul 1.30 pagi Sabtu waktu Caracas, penduduk Venezuela mendengar bunyi pesawat terbang serta siri letupan. Pentagon mengerahkan pasukan udara yang besar untuk operasi tersebut termasuk jet-jet pejuang, pesawat perang elektronik, pesawat pengebom membawa peluru-peluru berpandu. Diperkirakan 150 pesawat terbang dari 20 lokasi untuk tiba di Caracas, ibu negara Venezuela. Sekitar jam 2 pagi, pasukan khas Amerika tiba di kediaman Maduro dan mula berbalas timbakan dengan para pengawal keselamatan yang bertugas. Dalam tempoh 5 minit, Maduro dan isterinya sudah berjaya ditawan. Pasangan itu cuba berlindung di sebuah bilik khas namun tidak sempat menutup pintu sebelum ditangkap. Pada 4.29 minit pagi, mereka berdua dipindahkan ke kapal USS Iwo Jima di luar pantai Venezuela. Dari situ ke Pangkalan Tentera Laut Amerika di Guantanamo Bay, di mana mereka kemudian diterbangkan ke New York.